gula di Malaysia antara tertinggi di Asia dan menjadi punca utama pelbagai penyakit kronik. Trend pemakanan rakyat Malaysia masa kini menunjukkan pola semakin tidak sihat. Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan 2024 menunjukkan trend peningkatan berlebihan berat badan dan obesiti dewasa di Malaysia. Sambutan Bulan Pemakanan Malaysia yang telah dijalankan selama lebih 2 dekad memainkan peranan yang sangat penting bagi menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan rakyat Malaysia melalui pelbagai pendekatan tentang pemakanan seimbang dan gaya hidup aktif. Selari dengan tema sambutan Bulan Pemakanan tahun ini, jangan bertangguh lagi, makan sihat kekal aktif bermula hari ini. Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkukuhkan konsep keseimbangan tenaga melalui inisiatif KIBA bagi meningkatkan kesedaran kalori dalam kalangan rakyat Malaysia bagi menangani obesiti dan penyakit tidak berjangkit. Jom kawal kalori, jaga berat badan sendiri. Perubahan bermula dengan kita. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu negara kita.